Penghulu ni kenapa? Dalam kitab-kitab Kamus Arabi, penghulu ni makna man sada kaumahu. Kita ni jadi ketua dalam kampung Balok ni, kita pimpin orang dari Balok, kita tok penghulu. Nah, maka Rasulullah sadan nas, penghulu manusia. Dia besar sekali. Benda makna penghulu. Penghulu bukan maknanya hak kita nampak tu duduk atas belah raya, bukan. Penghulu makna pemimpin. Nabi kata dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi adama. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam. Semua manusia, akulah pemimpin nombor 1. One Islam. Tu nak? Kan wang Malaysia. Kalau kita kata ada lagi orang lain besar pakat daripada dia, jadi kafir, na'udzubillah. Faham? Kalau Khani besar pada Hafiz Bar, betul dah. Nah, gawat takbir besar pada Khani. Timalam mengarah besar pada gawat takbir. Mengarah besar pada timalam mengarah. Ketua pengarah besar daripada pengarah. Menteri besar daripada ketua pengarah. Dana menteri Al-Jib, besar daripada menteri. Tapi paling besar Rasulullah. Kena pegang no gitu. Tak pegang gitu, kita kata ada orang besar pada dia, jengkreng akidah. Takut kita duk berasa dia macam jawatan biasa. Kita jadi Perdana Menteri lah, katakanlah. Tak? Umpamanya. Umpamanya. Tak pelik. Jadi Perdana Menteri. Kita berkuasa di dalam Malaysia. Gi golok ada benda dah. Jemerang di Singapura, balik awal. Nah, George Bush. Tu nama dia? Hak ni nama dia? Walpak Obama. Faham? Dia dalam Amerika itu baik kepada Amerika, tak layan. Orang takut, orang bodoh. Pasal ada kuasa di situ. Nah, dalam sepadang negeri dia, Rasulullah dia ni kuasa dia seluruh alam. Nampak? Tuhan berebat. Itulah pemimpin nombor 1 kita. Kena ingat. Kata siapa pemimpin nombor 1 kita? Rasulullah. Rasulullah mana pula? Takut tak tahu kali. Kau jawab hak saat ni. Nah, kita kena hormat pemimpin nombor 1 kita. Kita mesti nampak berwawasan sebagaimana beliau berwawasan. Aduh. Dan Rasulullah, Rasulullah tak lihat pasal dia pasal lama dah, tak sesuai dengan zaman. Mu mabuk pi ke apa? Dunia ni hak siapa? Ni bumi Pahang ni, bumi Terengganu, bumi Malaysia, hak siapa? Faham? Allah cipta nak tunjuk ke Nabi Muhammad. Kan nak tunjuk ke kita. Kita bahasa ngada tupang. Faham? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, dan tidak. Bukan ma mausul tu, ma nafiyah. Mana tidak ada. Kami ciptakan alam ini, melainkan menumpang rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan buat langit, buat bumi, buat bintang, buat agama, buat burung, macam-macam warna. Nak tunjuk ke Rasulullah. Jadi dia pemimpin nombor 1. Hak lain nombor kediang. Nombor 1. Dalil dia nombor 1, siapa tak ikut dia, Tuhan ubuh dalam api neraka. Betul tak? Dah. Nombor 1 tu. Tu dia segi tak ikut. Nama yang paling banyak disebut, nama siapa? Pagi-pagi orang sebut dah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang. Cuba nama kita, bang. Balik awal. Orang berkah Tok Bila, teruk lala qalah. Mana mungkin sebut nama lain, tak sebut nama Muhammad.
Berapa kali bang subuh di dalam dunia? Siapa tahu? Tak tahu, berjuta-juta. Surah je ratus juta. Masjid ratus juta. Pagi Zuhur sebut kat nama dia. Faham tak? Tu baru pemimpin nombor satu. Nama paling banyak disebut. Orang kafir tak pernah buat amal ibadat. Berzina, kedarah harak, makan daging iswang-inwang, tak rajin puasa, tak pergi ke Mekah. Nah, sebut nama Nabi Muhammad dalam syahadah, masuk syurga. Betul tak? Ada? Cubuh nama Nabi lain. Kafir masuk Islam, dia kata, aku naik saksi bahawasanya, aku naik saksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi juga bahawasanya Nabi Musa pesuruh Allah. Jadi Islam tak? Tak lah. Sebut Nabi Musa, sebut Nabi Harun, tak jadi Islam. Kena Muhammad. Padahal Musa Rasulullah. Dan kalau sebut Musa tak jadi Islam, sebut nama boh kita. Faham tak? Balik awal tu.